Aku sakit. Woi, matai! Apa lagi kau nak? Gemuk? Tuan Haji dekat rumah tak? Mestilah ada. Dah. Cepatlah masuk! Hai Tuan Haji, apa khabar? Oh, hai Samad, how are you? Okay, fine. Duduk. Tak ada. Saya kejam ni. Nah, saya beli KFC daripada Timu. KFC? Mak sini. Wah, saya dah punya KFC ni. Bau macam tai ayam. Hampir. Woi makcik, kalau tak suka, tak payah makan. Pasal! Takutnya. Pergilah babas! Dia makan makcik, dah lah pendek. Dia makan kamu. Dah lah beli benda bukan-bukan. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Sedap je KFC ni. Aku nak makan sekarang lah. Yang kalau tak habis KFC tu, bagilah sikit, aku nak makan. Tak nak lah. Aku nak jadi gemuk. What the fuck? Papa banyak. Wow, kita kaya! Mestilah ada. Kau nak buat apa dengan duit ni? Nak beli Lamborghini lah tu. Juga rasuah, tanggungjawab besar. Cik Tuan. Masuklah cepat. Kenapa? Cepatlah duduk. Kenapa lagi Cik Tuan? Nah, ambil KFC ni. Rasa macam tai angsa. Mana ada? Saya makan okey je. Kau jangan nak scam aku. Ambillah balik. Tapi Tuan Haji, aku cakap tak nak lah. Beli makanan lain. Macam Burger King ke, Starbucks ke. Yalah Tuan Haji, mahal aku beli. Guys, kalau dia beli KFC daripada Timur, jangan makan. Rasa macam tai angsa. Ingat.